Hi guys, welcome back. Sebenarnya ini adalah Xiaomi 15T. Smartphone ni jadi aku punya daily driver selama 1 bulan dan sekarang aku faham kenapa orang cakap yang smartphone ni adalah smartphone mid-range tapi rasa macam smartphone yang flagship. Dan dalam masa sebulan ni barulah kita nampak benda-benda yang kita takkan perasan pun pada 24 jam pertama ataupun pada 2-3 hari yang terawal lah semasa menggunakan smartphone ni. Jadi dalam video ni kita nak kongsikanlah pengalaman menggunakan Xiaomi 15T ni selama sebulan. So video ni akan straight to the point je. Apa yang best, apa yang annoying, apa yang tak best. Baiklah, pertama sekali dari segi rekaan, kali ni nak bagi pujian yang tinggi lah pada Xiaomi sebab dia mampu cipta smartphone yang premium bagi segmen harga yang macam ni. Serius, smartphone ni dekat tangan memang terasa premium. Even dia punya look pun kelihatan premium. Dia punya finishing ni memang kemas, grip dia selesa dan berat dia pun balance. So dia tak terlalu ringan sampai rasa macam smartphone yang murah dan juga dia tak terlalu berat sampai tangan tu terasa terbeban lah. Rasa lenguh bila kita pegang sebuah tu, tak. Dia just nice je. Cuma selepas sebulan ni apa yang aku perasan dia punya back panel, dia punya back cover ni dia macam mudah untuk calas sikit lah. Dia macam ada micro scratch. Dia walaupun tak nampak tapi bila terkena cahaya tu kita akan perasan lah dia ada micro scratch. Ini cerita dia kalau tak pakai casing lah. Kalau pakai casing mungkin akan okey je, akan selamat je. Dan dia punya back cover dia juga dia fingerprint magnet. So dia macam senang comot sikit. But still again, kalau pakai casing selesai masalah tu. Masuk ke bahagian display pula, Xiaomi bagi display 120Hz refresh rate yang memang smooth, memang laju dan sedap untuk kita layan konten, untuk gaming, social media semua tu memang akan rasa best je. Untuk warna pun warna yang pekat, warna yang punchy. Jadi memang best lah kalau kita nak layan Netflix, YouTube, TikTok dan sebagainya. Semuanya akan rasa entertain je lah, akan rasa fun je kalau kita tengok pada display smartphone ni. Cuma satu benda yang aku perasan pada display dia ni adalah dia tak cukup terang kalau kena kat bawah matahari. Baiklah, dari segi performance pula, bahagian ni yang buatkan aku rasa impress gila lah dengan smartphone ni. Dimensity 8400 Ultra, LPDDR5X, UFS 4.1. Keempat gila weh. Untuk segmen harga macam ni, dia bagi hardware, dia bagi performance yang kencang gila pada Xiaomi 15T ni. Jadi nak scrolling apa saja, nak buka apps laju-laju, multitasking pun akan rasa steady je. Untuk tugasan harian, lagilah phone ni tak pernah buat hal. Dia sentiasa berikan performance yang tinggi. Tapi bila kita cakap pasal gaming, terutamanya kalau kita main game berat plus main pada waktu yang lama, smartphone ni dia akan rasa macam suam-suam sikit lah pada bahagian atas ni. Dia taklah sampai tahap panas gila yang melampau, tak. Dia cuma kita akan rasa, kita notice lah yang dia punya suhu ni semakin meningkat. So bila smartphone ni dah start suam-suam nak ke panas tu, dia punya performance pun akan mula drop lah. Jadi kalau main game pada grafik yang tinggi, kita akan notice lah dia punya FPS tu akan drop sikit berbanding di awal game masa kita nak main tu. Sekarang kita nak sentuh pada bahagian kamera. Kamera ni adalah bahagian yang ramai excited lah sebab dia datang dengan Leica tuning. Jadi kamera utama dia memang steady untuk daylight. Warna dia natural, detail yang sharp, dia kaya dengan detail, dynamic range dia pun cantik. Aku suka lah sebab gambar daripada Xiaomi 15T ni, dia tak nampak macam artificial sangat. Dia tak macam AI sangat lah dia punya gambar ni. Yup, ada setengah smartphone kalau ambil gambar, dia macam overtune sangat untuk nampakkan gambar tu terlalu cantik. Tapi pada Xiaomi 15T ni, dia still paparkan, dia still hasilkan detail yang natural, detail yang sharp. Dan kalau kita shoot outdoor, memang dapat vibe Leica lah. Yang mana warna dia warna yang warm dan juga cinematic. Cuma bila masuk pada situasi low light, barulah nampak yang smartphone ni kena kerja keras sikit lah. Nampak yang dia struggle. Noise pun agak tinggi kalau kawasan yang gelap sangat. Dia punya fokus pun kadang-kadang akan miss sedikit kalau subjek tu bergerak. Jangan salah faham, dia bukan teruk sangat. Cuma inconsistent je lah kalau pada situasi yang low light. Baiklah, untuk hasil rakaman pula, dia boleh merakam sehingga 4K 30fps. Dan dia punya kualiti pun cukup bagus. Dia punya stabilizer sangat baik. Again, rakam sebelah tangan je, tapi mampu berikan video yang sangat smooth lah. Dan mikrofon pun superb juga untuk tangkap suara kita. Jadi kalau nak buat konten, nak buat video,
ini adalah smartphone terbaik lah untuk harga jual yang macam ini. Okey, ini adalah hasil rakaman untuk kamera Xiaomi 15T. Dia boleh rakam pada resolusi tertinggi 4K 60 fps. Dahsyat lah untuk smartphone harga macam ni. Boleh rakam 4K 60 fps dan dapat bagi kualiti yang super. Okey, kat sini angin kuat and mikrofon dia pun cukup bagus. And to be honest, kita rakam sebelah tangan je, nampak? Okey, autofocus dia pula sangat sharp dan laju. Nampak? Padu. Jadi macam mana hasil rakaman dia ni? So far guna memang superb. Nak buat video, nak buat konten, memang tak ada masalah menggunakan smartphone ni. Untuk bahagian bateri pula, antara strongest point lah pada smartphone ni, yang mana dia hadir dengan bateri sebesar 5500 mAh. Walaupun dia bukan typical Android pada tahun 2025 ni. Yalah, sekarang kan bateri semua besar-besar gabak, 6000, 7000, tapi Xiaomi masih keep menggunakan 5500 mAh je pada smartphone dorang. Pasti ada upgrade daripada yang sebelum ini. Cuma apa yang aku nak bagi tahu kat sini, dia punya 5500 mAh ni cukup untuk guna dalam sehari. So far dapat screen on time dalam 6 sehingga 7 jam pada smartphone ni. Itu kalau kegunaan yang agak berat lah. Tapi kalau hari tu hari yang tak busy sangat, yang tak gunakan smartphone sangat, dia akan dapat lebih lagi daripada 7 hingga 8 jam. Dan untuk pengecasan dia pula hadir dengan 67 watt. Dia bukanlah wow sangat untuk dia punya pengecasan ni, sebab untuk again typical Android zaman sekarang ni, lagi-lagi daripada China, diorang akan bagi 90 watt, 80 watt. So dia bukan the fastest one lah untuk segmen harga dia. But still 67 watt tu pun dah sangat-sangat laju and kita dapat dalam kotak pembelian. Baiklah, untuk audio dia pula average je. Speaker dia tak teruk tapi tak cukup powerful lah untuk impresskan telinga yang agak sensitif ni lah. Tapi untuk layan YouTube, Facebook, Instagram, untuk konten-konten yang ringan, entertainment yang ringan tu, tak ada masalah je untuk dengar daripada speaker dia ni. Tapi kalau anda adalah pentingkan muzik yang bunyi yang lebih detail ataupun suka layan movie tanpa pakai earphone, mungkin dia punya speaker ni rasa macam kurang sikit lah. Kita banyak nak guna, jom kita try dia punya speaker ni. Standby untuk volume 100%. Nampak tak? Dia tak kick sangat. Dia tak macam boom sangat. But still okay untuk kita layan konten-konten yang ringan. Dan satu benda yang aku perasan semasa gunakan smartphone ni adalah dia dah bebas daripada iklan-iklan yang pelik lah. Semasa kita contohnya nak download wallpaper ke pada smartphone ni, dia dah tak ada dah iklan-iklan yang mengarut tu. Ini yang sepatutnya Xiaomi buat daripada dulu lagi, sebab kita bayar pada harga yang agak tinggi juga, tapi smartphone tu dapat iklan. But now dah tak ada iklan pada smartphone ni. So bolehlah kita hidup dengan aman kalau menggunakan smartphone ni. Jadi inilah dia beberapa kelebihan dan juga kekurangan pada smartphone ni selepas sebulan menggunakan dia. Dan di samping ada kekurangan, dia punya kelebihan tu lebih banyak lah. Yang boleh katakan ini adalah smartphone yang berbaloi bagi segmen harga dia. Yang lagi menarik, kita boleh dapat dia harga bawah RM1,500 je untuk storage 256GB. Kat mana dapatkan dia? Tak lain tak bukan dekat Shopee. Jadi by this time, kalau anda tengah cari sebuah smartphone yang ada performance yang sangat kencang tapi bajet tak keras, bawah RM1,500 lah contohnya, Xiaomi 15T ni lah jawapan dia. Dia ada performance yang padu gila. Dimensity 8400 Ultra, kemudian RAM LPDDR5X, UFS 4.1 untuk storage. Ini spek yang biasa smartphone flagship pakai lah. Tapi Xiaomi bagi je pada smartphone bawah RM1,500 diorang. Yes, dah boleh dapat bawah RM1,500. Jadi nampaknya ini sajalah video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tekankan like dan juga subscribe channel Bul Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.